Ni kadang-kadang bila tak ada hutang, banyak harta, mengaku dia ahli waris. Tapi bila ada hutang, tak mengaku pula dia ahli waris. Itu masalah. Si mati meninggalkan hutang, adakah menjadi tanggungjawab waris untuk menyelesaikan hutang? Bila si mati meninggalkan hutang, kita kena gunakan duit si mati dah umur untuk membayar hutang. Duit itu tidak dibolehkan lagi untuk difaraidkan. Kita guna duit si mati dahulu untuk bayar hutang. Kalaulah waris itu bayar hutang dengan harapan dia nak dapat harta faraid banyak sikit, tak boleh. Tak sama lah. Untuk membayar hutang tak kena membayar hutang tak tetap sama. Sebab tu syarat meletakkan duit si mati dah digunakan untuk membayar hutang. Andai kata duit si mati tak cukup ataupun tak tahu, maka ahli waris lah yang menanggung hutang kena bayar. Ahli waris kena bayar. Anak dia yang menjadi waris dia kena bayar. Ni kadang-kadang bila tak ada hutang, banyak harta, mengaku dia ahli waris. Tapi bila ada hutang, tak mengaku pula dia ahli waris. Itu masalah. Jadi kita kena bayar, tunun bayar hutang. Dan kita jika ada kemampuan dan kelebihan rezekinya, kita dituntut juga untuk membayar ataupun memberikan badal haji kepada mereka yang meninggal. Juga membayar fidyah kepada mereka yang tinggal bos. Tak boleh juga bagi ke anak-anak berhabis. Dalam maksudnya waris-waris tu ada hak yang berada. Jadi mereka ni asnaf fisabilillah. Asnaf zakat juga. Tapi bukan asnaf fakir miskin. Maka fakir miskin ni kita kena carilah sekitar-sekitar ni yang boleh untuk kita agikan secara adil. Kadang-kadang orang pun tak faham asnaf tu. Betul kata, ibu tunggal lah. Anak-anak ada cik-cik ni lah. Kita fikir anak-anak cik-cik dia pun tak aja. Rupanya dia pencen suami pun ada. Anak-anak pun besar. Rumah 2, 3, 4 di rumah. Allah adikah susah ni. Ni kena cari jodoh beri kahwin dengan dia. Atau yang senang lah. Dia bukan fakir miskin lah. Tu kena faham begitu bagi elok. Dia tak layak terima zakat. Tu anak lah anak yatim. Anak yatim bukan asnah zakat. Anak yatim dia adalah satu kumpulan yang diberikan perhatian suruh oleh Nabi disebabkan ayah tak ada. Anak yatim yang tak ada ayah. Latim dengan pak itu tak ada mak. Kita dua-dua yatim. Mak tak ada pun yatim, pak tak ada pun yatim. Kalau dua-dua tak ada, pandai kita buat yatim piatu. Anda balik dia tak bagi yatim lah. Tak kira makcik pun nak yatim juga. Bapak tak ada dah. Kesian kat makcik. Ni kalau lagu tu. Kalau makcik umur 80, mak ayah umur berapa. Jadi maksudnya, yatim bukan asnah. Fidyah hanya untuk fakir dan miskin. Dia tak boleh bagi kat anak yatim. Bagi kat asnah fisabilillah. Tak. Kita lisi. Semua fatwa terkini. Wallahu'alam adakah boleh bagi slave dabrah. Atau ikut fatwa lah nak. Tapi setakat poin kita duk bincang tu asal ni kena bagi makanan asasi. Macam mana hak yang minta asnah ni ibu tunggal duk ambil macam mana? Hak duk makan macam mana? Tu kena dia ambil hak. Tok saya umur 80 hidup lagi. Ada orang duk main duk kira zakat ada. Tok saya tak mau. Sebab apa? Bela anak yang ketiadaan ilmuwan cucu dia lah 2 orang, 3 orang masih mengaji lagi tapi mak meninggal lah, cancel. Saya bawa borang tu ni kat jamaah zakat, cancel. Ni ambil lah untuk anak-anak. Tak apa, saya ada adik saya pun duk bagi duit lagi, ayah dia pun kerja, apa lagi kami nak ambil zakat. Kita kena amanah. Kita nak makan minyak mana duit ni. Kalau kira nak makan duit ni sampai bila pun tak ingat. Tapi kita kena ambil kira berkat tak berkat, kita ambil benda hak orang. Ada orang lagi susah. Ada orang susah cara dia bukan nak makan, dia nak perubatan. Ada cara orang susah, dia bukan nak perubatan tapi dia makan pun tak cukup. Kadang-kadang dia cukup untuk makan, anak-anak dia tak cukup makan. Macam-macam jenis orang. Tapi bila kita ambil kesempatan, ya memang mungkin tak banyak, 400, 500 sebulan. Tapi kalau bagi orang yang memerlukan, dia sangat banyak bagi dia. Itu benda yang saya rasa kena bertanggungjawab di atas apa yang kita terima. Diri sendiri dia kena sedar. Sampai bila kita ni nak jadi asnaf? Sampai bila? Kita kena usaha. Biar kita pula ni membantu asnaf ni, kita seronok duduk jadi asnaf. Tapi bila yadul ulia khairu min yadis sufla. Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang
di bawah. Ni kita rasa rugi dah duduk di atas daripada di bawah. Faham tak? Itu yang kita cuba kena ubah mindset kita. Wallahu a'lam bissawab.